Anak umur 4 bulan, dia dah faham, otak dia faham konsep what comes next. Dia faham tu dari sudut dia tengok kita buat apa. Oh, mak buat macam ni, dia nak letak saya lah ni. Mak jalan cepat-cepat dapatkan saya yang menangis ni. Maksudnya berkesan lah saya menangis kuat-kuat ni. So, kita nak tunjuk dari segi perbuatan. Kita buat sikit rutin, anak kita nampak. Oh, saya faham. Kalau bawa masuk bilik, lepas tu dia mula baca buku, lepas tu mulalah dia tukar pampers, mulalah dia massage, saya urut, saya dah tahu dah. Lepas tu hujung dia memang tidur. So kat situlah cara kita bagi tahu anak kecil. Anak bawah 6 tahun kurang faham konsep masa. Dia tak faham dengan jelas. Dia tahulah more or less the same. Morning, afternoon, evening. Tapi dia tak faham in depth. Contohnya, saya tahulah ni tengah hari kena tidur, tapi tak boleh ke kalau macam saya nak main dulu, baru saya nak tidur. Saya dah puas main baru saya nak tidur. Kenapa kena tidur sekarang ni? Kenapa? Dia tak tahu. Kenapa abah kena pergi kerja pagi? Tak boleh ke abah pergi kerja malam? Kenapa kena pergi playground petang? Tak boleh ke pergi playground tengah-tengah hari ni? Tak payah tidur dulu. Dia tak faham. So that's why kita nak bagi anak dapat message, this is sleep time. Kita buat dengan tindakan kita so that dia recognize benda ni apa. Bila kita buat aktiviti-aktiviti macam tukar pampers, gosok gigi, baca buku, sebenarnya tu peluang anak untuk macam relax. Wind down. Tadi dah main, dah berjaga, lompat sana sini. So sekarang nak prepare energy level tu turunkan sikit. Kita nak masuk tidur. So kalau kita biarkan anak kecil, memang dia melompat sana sini lah. Jadi kita macam nak tarik perhatian dia untuk dah berhenti lompat-lompat. Mari duduk sini prepare untuk tidur. Tu yang kita ajak dia, mari baring. Mami nak baca buku ni. Jom kita massage. Suka kan massage kan? So in a way, kita yang tarik dia buat aktiviti yang lebih relaxing. Acara tidur tu jadi seronok lah. Bila dia tahu, best tau tidur, kenapa pula tak best? Bila tidur, ayah baca buku, suara ayah kelakar. Ada satu hari, ada putera kata, lepas tu mak akan masak saya, main senaman basikal, lepas tu kita akan gosok gigi, nyanyi lagu. Dia rasa seronok, so dia tak rasa macam tidur, dia tak rasa macam kena berhenti main.